Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So nama aku Nadia guys, boleh juga panggil Nadia. So korang minta maaf sangat-sangat lah sebab Nadia dah lama sangat tak buat video ya. Sebab Nadia busy korang, busy kerja. Kita kan ada kerja hakiki. So nak buat video ni tak sempat-sempat lah, tak menyempat. So hari ni Nadia berada di lokasi yang lain, di tempat yang lain. Nadia sekarang ni berada dekat rumah mak Nadia dekat Johor. Kan Nadia pernah beritahu hari tu yang ayah Nadia kan dah pencen polis. So dia akan pindah kat Johor ni. Dulu ayah Nadia kerja kat Kuantan polis. Sekarang ni dah pindah dekat sini. Nah sebenarnya Nadia dah ada kat sini pun sebab dah lama sangat Nadia tak balik kampung kan. Last balik pun masa raya, hari raya. Tu pun setahun sekali je Nadia balik kampung sebab raya. Kalau tak memang susah lah sebab yelah Nadia kan dah ada anak, lepas tu kerja lagi. So macam kita cuti kita banyak pada anak, betul tak? Maksudnya jadi yelah cuti, kadang kita ambil cuti sebab anak sakit, sebab anak ada cikgu suruh datang untuk hari pelaporan, macam-macam lah. Kadang ada appointment sebab anak Nadia kan ada 2 orang. Seorang tu Adam dah umur 6 tahun, dah prasekolah, tahun depan dia nak ada 1 dah. Ya Allah sekejapnya. Yang Adam tu dia baby PKP lah, dia lahir 2019 tapi hujung tahun. COVID-19 kan diumumkan bulan 12 macam tu kan, bulan 12 2019. So anak Nadia tu lahir 2019 bulan 11. So kira baby PKP lah. Dah 7 tahun dah lah kalau ikutkan PKP ikut COVID tu, dah 7 tahun lah sama umur anak Nadia. So yang kedua tu Sofia, dia baru umur 3 tahun. So dia masih lagi ada appointment lah, ada arrangement appointment dengan klinik. So Nadia banyak habiskan cuti dekat situ lah, dekat anak-anak. Kadang macam nak ambil cuti rehat, nak kerja macam tu lah. Nak balik kampung kan jauh juga, Johor ke Kuantan tu dah 5 jam juga. Sebab kampung Nadia bukan yang lalu highway, bukan kat JB tu, dekat Batu Pahat. Batu Pahat tak ada highway. Jadi 5 jam jugalah perjalanan. Tahu jugalah kalau bawa anak kan, bukannya maksudnya menyusahkan. Dia macam kita nak buat kerja tu agak susah lah macam tu. Nadia memang nak buat video tapi tersempat lah, korang nak nangis. Ni pun patung Sofia ni dia tertinggal kat sini. So guys, tanpa membuang masa, macam biasalah korang nak buat POV True Horror Story point of view, reaction. Dah lama sangat tak buat video ni. Kita nak tengok cerita seram-seram lah pula kan. Ya Allah, dah lah pukul 11 tau aku record video ni. Lagi 5 minit aku 12 tau. Nadia first time buat video malam-malam seram. Yelah sebab kita dah, kalau ada anak tidur awal kan, anak nak sekolah esok. So Nadia terpaksa lah buat juga video ni sebab siang banyak kerja tadi kan, pergi sana sini. So malam lah dapat buat videonya korang. Buang masa kita tengok sajalah video ni kan. Ya aku takut sebenarnya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Nadia nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang dah subscribe channel Nadia, dah like video ataupun komen. Apa-apa sahaja komen Nadia terima dengan hati terbuka. Nadia terima je apa yang korang nak komen. Nadia okey je. Korang nak cakap Nadia macam Ikmano lah, apalah, tak kisah. Aku janganlah nak cakap-cakap macam tu kan. Kita pun ada hati perasaan awak. Gitu. Kita tak ada nak tiru-tiru sangat. Kita just nak buat ni sebab kita nak cuba nak membuat video kan. Baru Nadia pun masih belajar lagi nak bercakap depan kamera. So korang janganlah konten banyak sangat, risau. Kita dulu sensitif korang. Sejum kita tengok cerita seram ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Alamak. Ni pun maintenance. Okey, aku ada pelindung ni. Apa-apa aku tutup mata ni. Terkejut aku. Aku terkejut. Mana dia ni? Ni dia pergi mana ni? Hantar barang ke apa? Macam abang Grab tu. Diorang suka tau buat rumah dekat flat-flat macam ni. Tak ada rumah teres ke, rumah batu biasa tak ada ke? Diorang suka buat location dekat rumah flat ni. Naik tangga pula. Kenapa dia naik tangga korang? Ush, tinggi tu. Sorry. Sorry. Banyak dia pula malam-malam.
Sorry kak. Sorry ganggu kak. Seram weh. Ni apa ni? Dah lah aku record video ni malam ni. Kenapa? Aku masih mendengar perempuan tu menyanyi. Assalamualaikum. Bergema dia menyanyi. Parcel delivery. Kak, ada parcel delivery kak untuk Kak ini siapa? Apa ni? Kristina. Untuk Kak Kristina parcel delivery. Kak Kristina yang ni. Delivery kak? Kak? Diam je kak tu. Parcel delivery ni kak? Kau letak je lah. Seram tu. Kak. Kak maaf kak Ni ada parcel delivery kita. Nak kena sign. Tadi tak ada orang tu. Okay. Kak sign sini Dia tu. Tak ada orang. Sorry kak. Tadi tak ada orang. Yang perempuan menyanyi tadi tu yang dia jumpa dekat tangga tadi. Dek. Kejap, Dek. Saya kak. Nampak dia? Nampak. Dia tegur. Hah? Suka kat saya. Kenapa pula makcik ni? Aku Tiba-tiba orang dah lah seram. Alamak, COD lah, siul. Apa? COD pula. Dah kena pergi balik lah ambil duit. Tadi tutup pintu kan? Assalamualaikum. Kenapa? Kak, maaf kak minta duit COD pula. lah kak. Lupa nak minta duit yang ni. Aduh. Assalamualaikum kak. Kak. Macam mana kau? Kenapa? Itu duit COD Oh, dia letak situ. Walah. tak apa. Nak ambil. Macam mana? Okay, dia telefon. Siapa telefon? Bos. Adib, lu jangan lupa ada satu puzzle COD tau. Tahu bos. Jangan lupa. Nak klik ni. Macam that time you tak collect, orang bayar susah tau. Okay. Kau tahu. Kalau lupa Dah lah rumah berhantu korang. Kena COD. Esok jumpa you Okay. Duit COD pula. Belum lah. Dia sebenarnya lebih pada takut korang. Masalah dia takut. Assalamualaikum kak. Maaf kak. Ni Kak tu. collect duit lah kak COD. Mana akak pakai Tadi telefon lupa, tadi? Kak. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Mana weh? Tak tahu kak. Okay. Dia masuk. Dia nak ambil duit COD tu korang. Okay. Tak mau. Ya, aku takutlah perempuan tu muncul. Dah kenapa pula dia ni berdrama pula? Kenapa? Pulang kau slow sangat. Ambil je lah tadi. Aduh. Yang tu. Siapa pula tu? Dah lah lepas kat tangga pula. Ini apa korang? Ish, macam bunyi lah. Apa mata je. Tak ada. Duit. Oh, ya.
makcik tu. Saya pun lupa tadi. Memang silap saya, Kak. Terima kasih banyak. Okey. Dah okey. Dah tak ada apa-apa. Gila tak okey. Terima kasih, Kak. Oi. Eish. Banyak betul hantu. Dah kenapa dia kacau pasir Odi tu? Mungkin sebab ditegur kot yang perempuan tadi. Lah, makcik tu cakap yang benda tu suka kat lelaki ni kan. Sebab tu dia kacau.